Meja pegboard aku ni tak ada lagi dia punya pegboard punya hook tu kau. Yang ni dia bagi free 2 je hari tu. Aku punya gaming device semua dalam kotak lagi lah. Aku ada jumpa pegboard hook yang banyak gila dekat beg kuning. Ada 288 pieces siap dengan tray macam ni. Hook yang macam ni ada panjang, ada pendek. Yang ni pun ada jenis macam ni. Sama yang macam dia bagi tu, yang free tu. Dia boleh hook macam ni. And then jenis macam ni pun ada, jenis macam ni pun ada. Ada yang jenis panjang, pendek, yang kecil pun ada. Dan ini dia punya silikon untuk korang letak dekat hujung ni, tak nak bagi calar korang punya pegboard. Tray ni dibagi 12 dan yang ni dibagi 4 batang yang jenis panjang macam ni. Dalam dah dia banyak lagi guys. Contoh aku letak gaming console macam ni, boleh gantung juga kalau ada casing macam ni. Ini kita nak letak mikrofon ke, kita nak letak earphone ke, boleh juga. Yang lagi satu kita nak letak bateri ke. Ikut suka korang, ikut korang punya susunan dan apa yang korang letak. Okay, boleh tekan dekat beg kuning bawah tu. Memang nice gila. Kita boleh adjust ikut selera mata kita. Tak suka macam ni, nanti kita nak adjust, boleh tukar-tukar. Sebab hook ni dia boleh cabut-cabut, boleh adjust ikut kesesuaian yang korang nak. Ada banyak lagi yang kau boleh pasang sebab dalam set ni ada 288 pieces guys. Sesuai juga untuk letak korang punya tools, power tools, screwdriver. Macam aku gunakan function untuk gantung alat-alat gadget macam ni. Korang boleh tekan je dekat beg kuning kat bawah tu guys. Korang boleh susun lagi, kemas pada aku lah. Ini contoh sajalah yang aku susun untuk bagi gambaran. Okay, meja pegboard korang lagi besar, korang ambil yang ni full set dapat 288 pieces guys.